Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Syifa, kami daripada kumpulan Play for Buddies. So, hari ini dalam video ni saya akan berkongsikan reflection tentang macam mana aktiviti yang telah kami hasilkan direka bentuk bagi memenuhi keperluan pembelajaran Gen Alpha. Pernah tak kita terfikir, adakah cara kanak-kanak belajar hari ni masih sama macam dulu-dulu? Hakikatnya Gen Alpha ni dia membesar dalam dunia yang penuh teknologi, di mana mereka belajar bukan saja di sekolah, malah di rumah dan melalui persekitaran digital. Oleh sebab itu, sebagai bakal pendidik, kita perlu mereka bentuk satu aktiviti pembelajaran yang selari dengan mereka belajar, berinteraksi dan memahami dunia. Jadi, dalam video ni kami akan terangkan macam mana aktiviti kami ni dapat menyokong pembelajaran Gen Alpha, khususnya dari aspek persekitaran mereka, hubungan dengan teknologi serta cara mereka terungkap idea, menyelesaikan masalah dan berkomunikasi dengan lebih berkesan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Qurratu Aini binti Ahmad Tamizi. Nombor matrik ID isi 09250053. Bahagian saya akan menerangkan tentang bagaimanakah kanak-kanak generasi Alpha ni dapat berinteraksi dengan persekitaran diorang. Kanak-kanak generasi Alpha ni berinteraksi dengan persekitaran melalui teroka, pengalaman secara hands-on dan pembelajaran berasaskan bermain. Kanak-kanak ni lebih gemar dengan menyentuh, mencuba, memerhati dan bergerak berbanding dengar kita punya penerangan-penerangan lah. Kanak-kanak juga belajar daripada persekitaran di rumah, sekolah dan pengalaman harian. Dalam aktiviti kami ni, kanak-kanak ni dia boleh memasang semula simbol-simbol yang kami dah buat Lego. Simbol-simbol tu contoh macam awan, pelangi, hati. Aktiviti ni dapat memberi peluang kepada mereka untuk meneroka, untuk berfikir dan mengenal pasti simbol serta berinteraksi secara aktif dengan bahan pembelajaran. Melalui pendekatan ni, kanak-kanak ni dia boleh belajar secara lebih menyeronokkan dan bermakna. Sebab tu, aktiviti ni sesuai dengan gaya pembelajaran generasi Alpha yang lebih interaktif, aktif dan berasaskan pengalaman. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Anissa binti Mahmudah, isi 09250023. Hari ini saya akan menerangkan tentang cara pembelajaran generasi Alpha. Generasi Alpha ni kan dia terdedah kepada dunia teknologi. Jadi, mereka lebih gemar belajar secara visual, interaktif dan pantas kerana mereka membesar dalam persekitaran yang dikelilingi oleh teknologi. Dan kemudian, pembelajaran secara visual membantu kanak-kanak ni faham sesuatu dengan lebih mudah lah melalui gambar, simbol, warna, video dan objek yang boleh mereka lihat. Pembelajaran secara interaktif ni maksudnya apa? Maksudnya membolehkan kanak-kanak ni melibatkan diri secara aktif melalui aktiviti hands-on, penerokaan dan pembelajaran bersama rakan. Bukan sekadar worksheet semata-mata lah. Jadi pembelajaran yang pantas ni, face-face ni maksudnya aktiviti yang disampaikan secara ringkas, mempunyai arah yang jelas. Contoh memberi arahan, kanak-kanak tu boleh faham dan mengamalkan pembelajaran. Jadi guru tak boleh beri arahan ni secara terlebih panjang. Takut kanak-kanak ni dia tak faham dan dalam masa 5 minit saja kanak-kanak ni boleh perhatian. Perkara ini boleh berkait rapat dengan teori konstruktivisme oleh Jim Piaget yang menyatakan bahawa kanak-kanak bina pengetahuan melalui pengalaman dan penerokaan secara langsung. Jadi apabila mereka terlibat secara aktif melalui aktiviti, mereka dah faham dan boleh ingat apa yang mereka pelajari. Jadi dalam aktiviti kami buat aktiviti simbol seperti awan dan bintang, pelangi dan matahari, iaitu simbol yang terdapat di atas alam semula jadi. Kemudian kanak-kanak ni mencantumkan Lego mengikut simbol yang ditetapkan. Aktiviti yang kami buat ni dapat memenuhi kecenderungan pembelajaran generasi Alpha kerana murid belajar berfikir melalui simbol yang dipaparkan. Dipaparkan secara interaktif apabila kanak-kanak ni dia cantumkan Lego sendiri dan secara pantas. Sebab aktiviti ni ringkas, jadi tak mengambil masa lama dan kadang-kadang ni takkan bosan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurna Bila binti Ahmad Nizam di isi 09250027. Jadi hari ini saya akan menerangkan tentang teknologi connection, iaitu bagaimanakah aktiviti anda mencerminkan hubungan erat generasi Alpha dengan teknologi. Jadi aktiviti kami mencerminkan hubungan erat generasi Alpha dengan teknologi kerana kanak-kanak pada masa kini sudah biasa dengan teknologi, menggunakan peranti digital seperti tablet, telefon dan juga komputer dalam kehidupan sehari mereka. Jadi oleh itu, aktiviti ini boleh disesuaikan dengan penggunaan teknologi supaya proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan berkesan. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan video animasi untuk memperkenalkan topik pembelajaran, memaparkan gambar melalui projektor ataupun skrin, serta menggunakan aplikasi pembelajaran yang interaktif seperti WordWall dan juga Kahoot bagi menguji kefahaman murid. Selain itu, guru juga boleh memainkan rakaman audio supaya murid dapat mendengar sebutan dengan jelas dan dapat meningkatkan kemahiran bahasa mereka. Jadi melalui teknologi ini, murid bukan sahaja lebih mudah untuk belajar, malah mereka dapat berinteraksi secara aktif, memahami isi pembelajaran dengan lebih mudah dan menguasai kemahiran bahasa dalam suasana yang lebih menarik. Teknologi meningkatkan atau menyokong pengalaman pembelajaran mereka, bukan sekadar
menyokong pengalaman pembelajaran dengan membantu murid memahami sesuatu konsep dengan lebih jelas melalui gabungan visual, audio dan elemen interaktif. Selain itu, teknologi membolehkan murid menerima maklum balai secara serta-merta, mengulang semula bahan pembelajaran mengikut keperluan serta belajar mengikut kadar kemampuan masing-masing. Penggunaan teknologi juga menggalakkan murid berfikir secara kritis, menyelesaikan masalah dan berkomunikasi dengan lebih aktif. Oleh itu, teknologi bukan sahaja menjadi pembelajaran lebih menarik, malah meningkatkan kefahaman, penguasaan kemahiran dan keberkesanan pembelajaran. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan menerangkan tentang explore idea untuk Gen Alpha. Gen Alpha ni, mereka explore idea dengan cara yang cepat dan visual. Gen Alpha ni, mereka lebih cenderung kepada pembelajaran yang lebih ringkas, visual, interaktif dan mudah memahami daripada penerangan yang terlalu panjang. Mereka lebih selesa bila dapat tengok contoh terus di depan mata. Bila mereka mencuba sendiri, pegang sendiri dan ubah sendiri, barulah mereka rasa idea tu masuk dalam kepala mereka. Sebab itu, aktiviti untuk Gen Alpha perlu bagi ruang untuk mereka mencuba sendiri. Kalau salah pun tak apa sebab mereka akan belajar dari kesilapan mereka. Aktiviti yang guna gambar, video pendek dan demo ringkas akan membuat Gen Alpha lebih seronok untuk explore idea baru. Bagi generasi Alpha, penerakan idea berlaku melalui pemerhatian, pengalaman secara langsung, percubaan dan refleksi terhadap apa yang mereka pelajari. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Generasi Alpha melihat penyelesaian masalah sebagai satu proses untuk mereka mencuba dan belajar daripada pengalaman. Mereka tidak hanya bergantung kepada satu cara, sebaliknya berani mencuba berbagai pendekatan sehingga menemui penyelesaian yang sesuai. Selain itu, mereka juga cenderung menggunakan kemahiran berfikir secara kreatif untuk menganalisis sesuatu situasi sebelum membuat keputusan. Dengan sokongan teknologi dan akses kepada pelbagai sumber maklumat, mereka mampu mencari idea baharu serta menyesuaikan diri dengan cabaran yang dihadapi. Oleh itu, kemahiran menyelesaikan masalah menjadi salah satu aspek penting dalam membentuk generasi Alpha yang lebih berdikari, fleksibel dan bersedia menghadapi dunia masa hadapan. Baiklah, saya akan menerangkan kesimpulan bagi topik ini. Setelah beberapa maklumat yang kita telah mempelajari, teori kognitivism menekankan bahawa pelajaran berlaku melalui proses berfikir, memahami dan mengaitkan maklumat baharu dengan pengetahuan sedia ada. Tokoh seperti James Piaget, Jerome Brunet dan David Alsobel telah banyak menyumbang kepada perkembangan teori ini. Selain itu, teori ini juga selari dengan falsafah panelism kerana kedua-duanya mengiktibarkan perkembangan intelek, pemikiran rasional dan pembelajaran yang bermakna. Oleh itu, guru perlu membimbing murid supaya mereka dapat berfikir secara kritik, menyelesaikan masalah dan menjadi individu yang berilmu. Okey, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.